ada biasa nampak kan, yang jual samping pun dia sebelah je macam tu. Biasa kalau bersamping yang cantik, dia bukan sebelah macam ni, dia terbuka sebelah je, tak cantik. Kita buat dia ada bentuk di tengah, dia belahan di tengah macam tu. Okey, saya tunjukkan. Ini yang tengah ni, yang jahitan ni kita letak di tengah. Jadi yang dia punya corak yang lain tu akan berada di belakang. Yang tengah ni kita tinggikan sedikit, kemudian yang kiri kita masukkan ke bawah ketiak dengan sedikit cepat. Sebab kita nak masuk tolakkan yang ni bawah ketiak. Kita keluarkan balik, yang sebelah kiri kita masukkan bawah ketiak juga. Kemudian samping ni kalau terlalu panjang, kita boleh tolak masuk dalam lagi, lebih dalam, supaya belahan di tengah ni akan lebih nampak. Macam tu. Tolak masuk lebih dalam, dia akan jadi macam bentuk V. Masa ni yang kanan di atas macam kita qiyam solat. Macam kita pegang qiyam solat, yang kanan berada di atas. Kemudian kita nak ikat, tarik nafas panjang-panjang. Betulkan bawah tu tak nak ada yang terkeluar, tak kemas. Macam yang ni, kita boleh tarik sikit. Okey. Tak nak terlepas, tarik nafas. Ikatkan atau kita gulungkan ke bawah. Lebih kecil, lebih cantik. Nampak dia ada bentuk bukaan di tengah. Macam inilah yang cara samping yang lebih baik lah. Kita ada bukaan di tengah, bukan di tepi satu saja. Dia ada nampak dua macam tu. Kemudian dikatakan untuk orang yang dah berkahwin, lipatan di bawah lutut. Kalau yang bujang, kita lipat lagi atas sehingga berada di atas lutut.